Everyone, this is Fox back now. Jadi video ni aku buat untuk membalas ada satu komen tu. Yelah, walaupun channel YouTube aku ni baru lagi, taklah banyak komen tu. Cuma ada satu komen tu aku tarik jawab. Yang dia cakap, ada satu komen tu dia cakap, dia kata aku buat spekulasi. Jangan buat spekulasi, jangan dia nak aku buat minta maaf. Kononnya aku buat spekulasi tentang Aman Cowboy untuk video aku yang pasal Aman Cowboy fight dengan Sang Gokong itu. Jadi dia kata kalau Aman Cowboy menang, dia nak aku buat minta maaf sebabkan aku buat spekulasi yang tak betul. First of all, aku bukan wujud ataupun masuk dalam channel YouTube ni untuk buat spekulasi So korang kena faham, aku buat channel ni untuk review fighter-fighter. Konten aku berkaitan dengan fighter yang dekat Malaysia. Aku info-info pasal boxing, Muay Thai kat Malaysia. Bukan Malaysia je, kat luar Malaysia pun aku buat. Jadi apa yang aku share tu bukan pasal aku nak buat spekulasi apa. Aku review fighter. Aku kata macam kemungkinan fight antara Aman Cowboy dengan Sang Gokong tu nanti Sang Gokong menang, sebabkan rekod Sang Gokong sekarang lagi baik. Jadi dia kata aku buat spekulasi. Ini adalah satu contoh komen ataupun daripada haters yang bodoh, yang tak function, nak tunjuk pandai tapi tak otak tak ada. Jadi itu je lah korang. Aku kalaupun Aman Cowboy menang nanti, aku tak akan minta maaf. Aku sekadar cakap tahniah kalau Aman Cowboy menang. Tak ada maknanya aku nak buat spekulasi tentang Aman Cowboy tu. Aman Cowboy tu lagi famous daripada aku. Dia masuk pula aku nak buat spekulasi. Orang nak buat review fighter, dia buat cakap pula spekulasi. Tak faham isu. Itu je lah video kali ni. So, Assalamualaikum.